Sebagai peserta Malaysia bagi bola sepak antarabangsa, peringkat negeri beliau mewakili negeri Pahang bagi futsal Milo, manakala peringkat daerah mewakili pasukan bola sepak. Saya suruh restart balik tadi. Okey lah, dah restart. Kena off balik, sambung balik. Sebab dia dah penat dari pagi. Dia pun tahu penat. Dia dah banyak nak start berat-berat. Baik, sampai. Tokoh kurikulum gemilang perempuan Insyirah Farah binti Ahmad Tarmizi. Insyirah Farah aktif dalam unit uniform Pandu Puteri Tunas dan Seni Lukis. Peringkat antarabangsa, beliau menyertai International Nature Visual Run, menyertai Malaysia dalam International Girls Guide Photography Contest, menyertai Pahang International Scout Star Festival, menyertai Pahang International Scout for SDG Run. Peringkat kebangsaan, menyertai pertandingan melukis poster Drawing Challenge Suruhanjaya Tenaga Malaysia, menyertai pertandingan Grand Kewangan Arus Akademi. Peringkat negeri, Subcamp terbaik di perkemahan Pandu Puteri Tunas Fun Camp, wakil negeri Pahang di pertandingan keuangan. Peringkat daerah, penyertaan perkemahan Pandu Puteri Tunas dan Camp Nemo di Camp Nemo, tempat ketiga Malam Berkat, sebuah di pertandingan video jajahan Jelajah Maya PSS dan pertandingan wartawan cilik di PSS.